Tapi tak, kalau tak ada semangat pasukan yang betul-betul, benda tu takkan terjadi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izzuan bin Azmi. Saya daripada company SK Intellect Malaysia Sdn Bhd dan saya memegang jawatan sebagai Magic Care Manager di Central East Branch. Okey. Okey, bagi saya benda ni sesuatu benda yang baik untuk kami semua sebab dengan adanya aktiviti macam ni, kita dapat berjumpa dengan semua orang, bukan setakat di Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak juga. Okey, untuk side saya nampaklah daripada segi leadership management tu, okey, kadang-kadang memang betul kita buat kerja untuk diri kita, kita tahu cara nak uruskan. Tapi bila berkumpulan, okey, kita kadang-kadang kita lack of idea, okey. So bila kita dapat join aktiviti macam ni, dia sedikit sebanyak memberi kita input yang barulah. Untuk best tu mungkin biasa, tapi saya paling suka untuk aktiviti yang kena naikkan bendera tu. Okey, bagi saya benda tu sangat challenging. Even kita nampak benda tu simple, okey, dan kita tengok benda tu macam mudah nak buat sebenarnya. Kita tak boleh nak mendirikan bendera tu dengan sempurna. Harapan saya mungkin selepas ni kita boleh lagi dapat bimbingan daripada pihak pengurusan untuk the next activity pula lah, insya-Allah, kalau company ada buat lagi. Okey, saya bagi 9. Okey, sebab yang macam saya beritahu tadi lah, input-input yang dikongsi bersama kami dan aktiviti yang kami lakukan lah sepanjang 2 hari 1 malam kat sini. Kadang-kadang benda tu kita nampak macam benda tu simple, okey, tapi sebenarnya game-game dan aktiviti yang diorang buat ni sedikit sebanyak memberi kita new idea. Okey, kita nampak daripada segi pandangan yang berbeza. So hopefully kita dapat lagi collaboration lepas ni. Okey, itu saja.